semua rakyat-rakyat Kelantan dan juga rakyat-rakyat yang berada di luar Kelantan yang nak balik cuti sekolah ni. Jadi ada sebesar event ni di Stadium Sultan Mahmud ke-4 Kota Baru pada 17 hingga 20. Pengisian yang sangat penuh dan padat, insya-Allah bermanfaat kepada semua masyarakat kita lah. Jadi saya menjemput semualah untuk hadir bersama-sama merealisasikan program ini. InsyaAllah. Okey, selaku orang kuat DK ni, Joran Juna lagu mana? Saya juga menyerulah orang Kelantan kita dan tak kira siapa lah, sekarang ni musim cuti. Musim cuti betul. Mungkin lama orang di Kelantan. Pertama-tama pula sehari dua ni kita dengar kemasukan Kelantan pun sangat besar. Betul. Jadi kita minta semua mari support event anak Kelantan. Kata support event AMA dan ramai-ramai kita memberikan suasana di perkarangan Stadium Sultan Mahmud ke-4 ni pada 17 hingga 20 hari bulan. InsyaAllah. Okey, terima kasih banyak untuk Cik Hazim, Joran Juna dan juga Encik Irwan sendiri. Jadi, apa harapan wakil untuk Kerajaan Negeri Kelantan sendiri? Okey, untuk harapan sebagai agensi kerajaan kita berharap program ni dapat berjalan dengan lancar dan akan diadakan pada tahun-tahun akan datang lagi berterusanlah sekarang. Dan kita juga nak mention daripada pihak penganjur bahawanya hasil daripada program Kelantan Charity ni akan disalurkan kembali kepada golongan-golongan yang memerlukan. Lepas tu kita juga mengharapkan agar semua keluarga, ahli keluarga, rakyat negeri Kelantan ni hadir bersama-sama untuk memeriahkan lagi program-program ni. InsyaAllah. Selaku Timbalan Pengurusan Sumber Manusia Kumpulan SEDC, InsyaAllah Mak Dol pun doakan semoga Kelantan Charity Festival akan diadakan pada 17 hingga 20 hari bulan di Stadium Sultan Mahmud ke-4 Kota Baru ni berjalan dengan lancar. Jadi adik kakak kena main ramai-ramai.